kelab gimnastik sekolah kita bubar tahun depan. Kau boleh tolong aku? Kau hutang aku kan? Apa plan kau sebenarnya? Masuk macam tu je, lepas tu sembang dengan Coach Su. Saya boleh buat Yurchenko full twist. Kelab tu tutup pun tandanya Allah memang nak awak berhenti. Dia takkan tahan sebulan kat sini. Apa champion? Satu hari nanti, aku akan jadi champion. Kenapa Mama tak bagi AC teruskan? Sebab Mama tahu awak takkan berjaya lah. Baru masuk pemain, ikutlah cara pemain. Mat, kau buat apa ni, Mat? Baru masuk pemain dah buat hal lah kau. Timbi, bukan ada masa depan pun. I tak pernah jumpa orang macam you tau. Tipulah kalau I cakap I tak jealous. Boleh tahan lah kau dalam tim B. Team B, read the bomb! Ezrina, awak sekarang dalam tim saya. Tapi musuh bimbang lah. Kata Amal, tim A ni macam medan perang. Come on! Aku nak pingat emas! Saya bukan tim kapten tim ni. Coach dah ada dia. Dah cukup susah awak berahsia dengan mak awak. Tapi tak apa. Rahsia awak selamat dengan saya. Tahniah kepada tim kapten baru kita, Ezrina. Kalau you nak tahu, benda yang paling mencabar sekali bila jadi kapten, pressure. Kau nak cakap aku ni lemah? Tak boleh handle pressure? Kalau you tak boleh nak handle,